Baiklah tuan-tuan dan juga puan-puan, membawa kita menghampiri jam 4 petang dan kita masih lagi bersama-sama berhimpun di Meranti Garden House of Event bagi meraihkan cinta di antara pasangan Anis dan juga Hafizuddin. Dan di sini juga saya ingin mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada MC Muiz di atas kesudian anda bagi mengemudi majlis ini daripada awal pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum kami melabuhkan tirai tugasan, di sini juga kami ingin merakapkan juga terima kasih khususnya kepada pihak tuan rumah kita iaitu Encik Ismail Zakri bin Abbas dan juga Puan Ruhaliza binti Abidin kerana sudi memberi kepercayaan penuh kepada pihak kami Meranti Garden House of Event bagi menyempurnakan penyatuan dua hati ini daripada awal sampailah ke penghujung tugasan kami pada ketika ini. Dan seterusnya, sekalung penghargaan yang tidak terhingga juga buat seluruh warga petugas-petugas majlis yang terdiri daripada komponen lengkap Meranti Garden House of Event bersama-sama dengan pasukan catering, juru kamera, pihak andaman, pasukan rela, ahli keluarga dan juga sanak saudara dan seluruh jentera-jentera kerja yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung bagi menjayakan majlis pada hari ini. Dan terima kasih banyak-banyak di atas seluruh kerjasama daripada pihak anda dan pastinya majlis ini tidak akan berjalan dengan lancar seperti yang dihajat-hajatkan oleh pihak tuan rumah kita tanpa kerjasama daripada anda semua. Dan seterusnya, terima kasih juga yang tidak terhingga kepada semua para tetamu jemputan yang hadirnya daripada jauh dengan juga dekat demi memeriahkan lagi dan juga mengimarahkan lagi majlis raikan cinta di antara Anis dan juga Hafizuddin. Bak kata pepatah, gadis ayu dilambai-lambai, salam dihulur, surat dikirim. Bukan sahaja meraihkan mempelai, ukhuwah dibina, eratkan silaturahmi. Dan mengambil kesempatan ini juga saya di sini turut mendoakan agar ukhuwah dan juga silaturahim yang terjalin di antara pihak tuan rumah dengan seluruh para tetamu jemputan yang hadir pada hari ini akan berkekalan sehingga ke hujung nyawa. Dan seterusnya bagi pasangan raja sehari yang dihormati bersama dengan Anis Sofia binti Ismail Zakri dan juga Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Zaid. Sekali lagi selamat hari baru dan tahniah kami ucapkan dan semoga hari yang indah ini menjadi permulaan kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang dan juga keberkatan. Dan semoga Allah lengkapkan kebahagiaan kalian berdua dengan zuriat yang soleh dan juga soleha. Dan semoga anda juga dapat membina sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah dalam melayari kehidupan berumah tangga. Dan di sini juga saya ingin meminta maaf daripada hujung rambut sehingga hujung kaki jika daripada awal tugasan kami di sini ada terkasar bahasa, terkurang bicara di sana dan juga di sini, kami dengan rendah dirinya memohon ampun dan juga maaf. Dan semoga perpisahan ini menjadi perpisahan yang diberkati dan semoga pertemuan kita di masa akan datang menjadi pertemuan yang dirahmati Allah. Semoga berjumpa lagi. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa Bali, cari disusun, maaf dipinta, panjang usia, bersua kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.